Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kesavan Ana Lelaki Siva dan saya berumur 16 tahun. Saya belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pari yang terletak di Guntung. Hobi saya ialah menyanyi, membaca buku novel dan mendengar lagu. Manakala cita-cita pula ingin menjadi seorang doktor. Saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah novel yang telah saya baca, iaitu novel yang berjudul Rahsia Secebis Nota. Di dalam novel ini terdapat banyak isi yang menarik, jadi mari kita dengarkan. Buku ini ialah hasil karya oleh penulis wanita yang bernama Suhairi Awang. Ia diterbitkan pada tahun 2007 oleh Titarona Publications. Buku menarik ini mempunyai 754 halaman bercetak dan terdapat 35 bab yang menceritakan tentang kesungguhan dan kegigihan seorang remaja dalam mencari jati diri. Tema utama yang terdapat di dalam novel yang menarik perhatian saya ini ialah pencarian jati diri di tengah kemelut rahsia keluarga dan ujian diri. Jalan cerita novel ini sangat menarik kerana ia mengisahkan tentang Amir, seorang lelaki yang naif yang diuji dengan pelbagai kemelut kehidupan. Ketika dia sedang membina kebahagiaan bersama teman-teman yang memahami dirinya, muncul dendam daripada pihak yang tidak menyukainya. Dia dibuli dan ditikam belakang oleh rakannya sendiri dan ibunya yang tidak menghirau tentang perkara yang berlaku, dan ibunya tidak menunjukkan kasih sayang terhadap Amir yang menunjukkan sikap individualistik. Sebuah nota usang tanpa sengaja membongkar rahsia peribadinya, mendedahkan susur galur leluhurnya yang selama ini terjalin rapi. Rahsia ini bagaikan duri yang menghina kehidupannya, membuatnya merasa lebih baik mati daripada menanggung kehinaan. Namun Amir harus meneruskan hidupnya kerana takdir yang telah tertulis. Dia mengharungi segala kepahitan dalam mencari jati dirinya yang penuh dengan kesakitan. Jadi, pengajaran yang terdapat dalam novel ini ialah kita perlu tabah dalam menghadapi apa-apa cabaran, masalah dan ujian. Ada juga nilai yang menarik yang terdapat dalam novel ini, iaitu nilai persahabatan yang sejati, nilai mementingkan kejujuran dan amanah, serta mementingkan nilai jati diri. Cuma ada sedikit kekurangan daripada pendapat saya dalam novel ini, iaitu kekurangan grafik dan tidak berwarna. Penambahbaikannya ialah kita perlu letakkan lebih banyak gambar-gambar yang berwarna supaya menarik perhatian pembaca, meminat pembaca dan juga pembaca seolah-olah mereka turut sama berada dalam situasi perjalanan cerita tersebut. Cerita ni agak mudah, jadi semua orang dibenarkan baca dan tidak ada halangan dalam cerita ini. Akhir sekali ingin saya katakan bahawa buku ini sangat bagus dari segi cerita dan perjalanannya yang menarik serta dan mudah difahami. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.